Aku tengok filem Tamil ke filem Malaysia ni kan, memang nice gila. Okay, so welcome back to Movie Z channel. So today kita akan review filem yang di remake daripada filem Tamil yang memang famous gila pada 2019, which is Kaiti. So version remake dia adalah Banduan. So filem ni dilakonkan oleh nama-nama besar, which is kita ada Dato' Aaron Aziz, Afrin Shauqi, Adin Ahmad Ramli, Fadli Masud. So banyak lagi cast-cast yang ada dalam filem ni. So filem ni aku dapat tengok pada gala hari tu dekat KLCC TGV. Watak asal yang lakonkan watak Kaiti tu pun datang kat Malaysia dan ada pada gala tu. It's really havoc gila dia punya gala. And then this film aku akan share nanti apa yang best dan apa yang tak best. But first thing first, kita go dulu pada dia punya sinopsis lah. Sinopsis dia simple je, kerana korang pernah tengok filem Kaiti dulu pada 2019. So filem ni mengisahkan tentang Dali yang baru di-release daripada penjara. Dia baru keluar daripada penjara dan dia tengah on the way nak jumpa anak dia yang dia tak pernah jumpa pun. And then after that terdapat halangan yang menyebabkan dia stuck dengan polis punya konflik bersama dengan Tokan Dadah. So membuatkan macam-macam berlaku, and then itu je sinopsis yang boleh aku cerita sesimple yang mungkin. Sebab cerita ni memang straight to the point. And then kalau korang dah pernah tengok filem Kaiti pada 2019, filem ni memang shot by shot is a copy paste, is a remake. Best ke tak filem ni kan? Nanti aku akan share pada aku punya review. So jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So let's go, kita pergi kepada dia punya review. Okay, so kita akan pergi pada dia punya review untuk filem Banduan ni. So thank you pada Astro Shaw and TGV Cinema KLCC for the invitation untuk pergi ke gala premiere. And then this film ada a few things yang boleh dikata bagus, and then ada a few things yang boleh aku kata kena ditambah baik lah. Filem ni exactly memang dia copy paste daripada filem 2019 tu. Boleh aku katakan this filem bila aku tengok dia punya trailer kan, aku memang dah letak harapan yang tinggi gila dekat filem ni. Sebab ya, again, Dato' Aaron Aziz so as Dali kan. So nampak memang tak sabar nak tengok tau. So bila aku tengok filem ni memang dia dikatakan filem ni memang dapat remake yang bagus lah. Sebab before this kita ada, sebab sebenarnya filem ni adalah remake yang kedua. Sebab first is Tamil, the original one. Nombor dua is Indian one. And then nombor tiga is Banduan. Boleh dikatakan Banduan ni lagi better daripada yang Indian version punya remake. So, apakah benda yang aku suka kan dalam filem ni? So, untuk filem ni, nombor satu yang aku suka adalah lakonan Afrin Shauqi dan Fadli Masud. So, lakonan dua watak ni, Afrin Shauqi ni dia sebagai polis. Fadli Masud ni pula dia as macam catering punya orang, owner. Watak diorang-diorang ni memang dapat spotlight dalam filem ni, is really bersahaja. Lagi-lagi watak Afrin Shauqi memang bersahaja gila watak dia. Dia punya joke-joke yang diorang-diorang ni buat memang tak try hard. And then boleh dikatakan aku boleh highlight is watak Afrin Shauqi yang paling aku suka dalam filem ni. So itu nombor satu yang aku suka dalam filem ni. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya momen-momen yang wowzer dalam filem ni adalah scene Dali turun daripada lori tau. Dalam trailer pun dah tunjuk scene tu. And then ada scene dia tumbuk keluar daripada orang-orang yang dia dah kena tindih tu kan. So itu satu juga. And then another one is cameo yang akan ada dalam filem ni. Korang akan menjerit satu hal. Sebab time aku tengok tu, time cameo ni keluar, satu hal jerit. And then memang tak expect gila cameo tu akan ada. So kalau korang nak tahu siapa cameo tu, korang kena tengok filem ni. Again, scene yang aku cakap tadi macam Dali turun daripada lori and then dia tumbuk orang, tumbuk keluar tangan tu kan. So scene tu pun semua orang jerit dalam wayang. So it's really wow bila tengok benda tu kan. Sebab benda tu memang sebiji ada dalam Kaiti ni filem. So, itu nombor dua yang aku suka dalam filem ni. Nombor tiga pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya cinematography, color grading, memang nampak vibe-vibe filem Tamil tersebut. So it's really nice. Ni adalah Astro Shaw punya filem juga, which is kita baru tengok Malam Terlarang. The cinematography pun cantik juga dalam tu. And then benda ni pun ada juga dalam Banduan. Cinematography, color grading is really convincing. Memang nampak, weh aku tengok filem Tamil ke filem Malaysia ni kan. Memang nice gila. So itu saja benda yang aku boleh share tentang benda yang aku minat dalam filem Banduan ni.
kita boleh pergi pada benda yang aku kurang berminat pula dalam filem ni, which is nombor satu adalah benda yang aku kurang berminat dalam filem ni adalah dia punya koreografi and then dia punya fighting sequence punya shot, action dia. Aku rasa macam agak berat, walaupun kita tahu Dato' Erin Aziz dulu kita pernah dimegahkan dengan the latest is Sherif kan, dia bergaduh dengan Zul Arifin, memang cantik gila. Nampak benda tu memang fast bila fighting sequence tu. And then kita dah disajikan dengan Blood Brother yang fighting sequence memang sharp gila kan. Tapi bila dalam banduan ni kita boleh tengok, sorry Dato' Erin Aziz, bukan nak ni, tapi I have to speak benda yang jujur sebab nampak movement-movement yang fighting sequence tu agak slow and then nampak karakter tu berat untuk dibawa movement tu. So dia kurang sharp on the movement pada action tu, koreografi dia. So itu yang lemah yang boleh aku speak up untuk benda first yang aku tak minat lah. Nombor dua pula yang aku tak suka dalam filem ni adalah satu scene tu pada ending filem ni. Sepatutnya momen tu akan menjadi momen yang paling epic dalam filem ni untuk penutup. Tapi dia spoilkan dengan satu benda ni, membuatkan aku rasa potongnya weh, patutnya benda ni boleh jadi epic moment. Sebab dalam Kaiti benda tu epic moment tau. Tapi bila dia buat remake yang macam ni pada ending of the film, aku rasa macam aduh, kenapa tak sepatutnya jadi macam tu kan, tapi dia buat macam tu. Aduh, dia memang kurang memuaskan pada scene benda tu. So kalau kau nak tahu apa benda yang aku cakap ni, korang kena tengok sampai hujung filem ni, korang akan tahu apa yang aku maksudkan. So itu nombor dua yang aku tak suka. Nombor tiga pula yang aku tak suka dalam filem ni, bagi aku lah, banyak gila A-list cast yang ada. Macam kita ada Dato' Erin Aziz, kita ada Roshamno, Afrin Shauki, Adin Ahmad Ramli. So this lakonan untuk dalam filem banduan ni, aku rasa pihak director dia tak gunakan diorang ni sepenuhnya tau. So sayang sebab dia tak push all the cast ni untuk push to the limit tau. Sebab diorang ni A-list cast. So orang akan tengok filem ni sebabkan this actor. Sayang sebab director tak push to the limit untuk karakter-karakter ni, untuk pelakon-pelakon ni. Sayang lah sebab lakonan Adin Ahmad Ramli kan as orang yang villain juga dalam filem ni. So tak nampak benda tu macam, dia tak nampak watak Adeline tu is macam scary bila tengok watak dia ni. Tak nampak scary, just nampak macam biasa je. Sebab dia nak buat style yang macam comedian sikit pada watak dia. So itu salah satu karakter yang boleh di-highlight lah. Sepatutnya watak Adin Ahmad Ramli tu memang kau akan rasa, seram weh bila dia berdialog, kau akan rasa energi keseraman tu, tapi tak sampai. Dia more tu macam comedian punya style. So sayang lah benda-benda macam tu kan. Itu saja yang boleh aku share about banduan. Cerita ni is a good remake, aku memang suka. But ada lagi satu yang boleh aku selitkan, satu lagi, which is dia punya audio dan editing. So aku tak tahu yang audio ni time ada satu scene tu macam tembak-menembak, langgar-langgar. So audio dia terlalu kuat menyebabkan bila orang bercakap tu kita tak dengar apa yang orang cakap tu. So aku tak tahulah itu daripada pihak sinema ke atau daripada pihak movie tu sendiri yang ada masalah audio. And then ada lagi satu yang boleh aku selitkan juga is editing. So editing ni aku boleh cakap macam ada suddenly cut-cut yang tak sepatutnya. So macam orang tu tengah bercakap tak habis dialog lagi dia dah potong. Aku rasa macam movie ni tak siap edit lagi kan. So benda-benda macam tu lah. Aku rasa macam filem ni aku tengok sepatutnya dah siap lah kan, tapi nampak macam tak siap. Itu saja yang aku boleh share. Berapakah korang rasa rating yang aku bagi untuk filem banduan ni? So untuk filem banduan ni aku bagi sebanyak 7/10. So filem ni akan keluar pada 6 hari bulan. Hari ni dah start tayang. Korang boleh pergi tengok ramai-ramai, support filem banduan ni. And then it's a good remake but kena tambah baik lagi. So dia tak adalah teruk, tapi is better daripada Indian punya remake. And then itu saja yang aku boleh share. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. And then siapa yang dah tengok boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu juga apa reaction korang, apa yang korang rasa. And then aku nak tahu juga apa reaction korang tentang cameo tu nanti. So boleh komen dekat bawah. And then that's all for my review. Thank you.